Betul ke kalau umur kita 18 tahun ke bawah, kita tak perlu nak buat simpanan emas? Bagi adik-adik di luar sana yang nak celik kewangan, dengar video ni sampai habis dan save untuk rujukan. Adik-adik di luar sana sebenarnya tanggapan tu salah. Sebab apa? Semakin usia adik-adik meningkat, sebenarnya lagi banyak kos dan modal untuk adik teruskan kehidupan. Sebagai contoh, kalau adik masih lagi student sekarang, satu hari nanti mungkin adik nak beli kereta, nak beli rumah, nak kahwin ataupun nak mengerjakan haji dan umrah. Jadi pada ketika itu, tak kalah adik-adik semua nak bermula dengan kosong. Bermula dengan kosong sangat-sangat tidak mudah ya adik-adik. Tapi untuk adik-adik di luar sana yang dah mula celik tentang kewangan, sebenarnya adik boleh mulakan simpanan emas di dalam akaun Emascape. Mohon izin pada ibu dan ayah untuk buka akaun emas ni secara percuma sahaja. Dan bila dapat je duit, contohnya duit raya, duit orang bagi, duit hadiah, duit achievement, simpan dekat dalam akaun Emascape ni. Satu hari nanti bila adik-adik contohnya nak sambung belajar, jadi akaun Emascape ni lah adik akan gunakan untuk jual emas ataupun pajak emas untuk dapatkan duit supaya adik-adik boleh sambung belajar tanpa hutang. Atau kalau contohnya adik-adik menyimpan untuk dana perkahwinan, tak tahu lagi jodoh siapa, tapi mesti satu hari nanti adik nak kahwin. So boleh simpan dekat dalam akaun Emascape ni. In future bila jumpa dengan jodoh yang tepat, adik-adik boleh gunakan emas sebagai mahar ataupun mas kahwin. Okay? So untuk adik-adik di luar sana, jangan ada tanggapan masih lagi terlalu muda untuk mulakan simpanan emas. Sebenarnya muda-muda ni lah kita kena tambah simpanan emas dengan lebih agresif sebab kita ada masa yang lebih lama berbanding dengan orang yang lebih berusia. Bagi adik-adik di luar sana yang nak celik tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow Putri Emas rapat-rapat. Dan bagi adik-adik di luar sana yang nak mulakan simpanan emas, boleh je daftar di link di bio Putri untuk mulakan langkah pertama. Ingat Mas, ingat Putri. Bye!